Video ini saya buat khas untuk follower saya di TikTok dan di Instagram, yang kebanyakannya follower saya di TikTok dan Instagram adalah lambat untuk mendapat info. Kerana segala info berkaitan dengan halal awareness ni saya akan up di page halal inquiry di Facebook saya dahulu. Kemudian baru saya post di TikTok dan Instagram ataupun YouTube, kerana dia mengambil masa nak buat video. Jadi kalau di page Facebook Halal Inquiry, dia just hanya tulis journals, buat artikel, kemudian post. Jadi untuk buat video ni saya ambil masa sikit lah. Kisah dia bermula daripada seorang followers, iaitu Encik Hanif. Dia mesej saya bertanya berkenaan dengan logo halal, logo Muslim Friendly Watch ni. Jadi saya memberi jawapan logo ni tak valid. Selepas dia mesej saya pada 29 Oktober, iaitu lebih kurang jam 2 petang. Jadi saya membuat sedikit research berkenaan dengan Muslim Friendly Watch ni siapa. Jadi saya membuat posting yang pertama, bertanya kepada netizen, adakah sesiapa netizen tahu berkenaan dengan logo Muslim Choice ini. Kemudian saya up posting yang kedua, iaitu isu panas terbaru, kita wajib bantah badan ini. Setelah saya membuat semakan, saya mendapati bahawa Muslim Friendly Watch ini adalah sebuah NGO, iaitu pertubuhan. Dia seperti mahu menggantikan JAKIM untuk mengeluarkan satu sijil bahawa orang Muslim selamat makan di premis itu. Kemudian saya muat naik lagi satu posting, iaitu dalam kita tak sedar mereka sudah bergerak Muslim Friendly Watch. Kami bantah kerana yang terlibat dia menunjukkan gambar dia bersama Maitreya. Selepas itu saya mendapati bahawa saya telah diblok dan tidak boleh lagi akses melihat laman Muslim Choice System ini. Apa yang mengejutkan bahawa monitoring officers list mereka adalah 90% bukan Muslim. Jadi bagaimana mereka sebagai orang bukan Muslim yang ada kuasa untuk monitor berkenaan halal untuk orang-orang Muslim. Kami membuat secret di ROS, kami membuat secret di SSM, dan komiti officers mereka amatlah memeranjatkan kami kerana mereka terdiri dari orang bukan Muslim. Jadi bagaimana orang bukan Muslim nak cari halal padahal dia pun tak tahu hukum fiqh dan fardu ain. Jadi ada dasar-dasar yang mengatakan maklumat sah tapi tak berasas tentang perbincangan badan ini akan menggantikan JAKIM, walaupun JAKIM akan dikekalkan mengekalkan pekerjaan sahaja. Ada dasar-dasar yang mengatakan ni. Dan atas perkara ini kami terus lagi membuat semakan dan membuat tekanan, dan kami jumpa mereka telah mempunyai satu pasukan, iaitu Syariah Panel. Kemudian kami naikkan lagi satu posting berkenaan dengan objektif mission mereka, seperti ada yang tidak kena. Jadi alhamdulillah ada beberapa followers yang DM kami memberikan bukti-bukti berkenaan dengan aktiviti mereka di Sabah dan beberapa aktiviti di Semenanjung. Jadi mereka mempromosikan Muslim Friendly Watch ni dengan sedikit bayaran upah. Lepas tu diorang akan mengeluarkan satu sijil yang mengesahkan